So, newbie-newbie semua jangan main beli je tau. Gunakan tips ini untuk pilih insurans kereta yang terbaik. Tip pertama, buat perbandingan harga. Jangan terus pilih insurans pertama yang anda nampak. Banyak syarikat insurans sekarang tawarkan promosi menarik seperti servis tunda kereta percuma atau insurans kemalangan diri tanpa cas tambahan. Tips yang kedua, set bajet anda. Kalau kereta anda baru ataupun mahal, insurans memang akan lebih tinggi sebab nilai semasa kenderaan tinggi. Tips yang ketiga, jangan lupa baca syarat polisi. Pastikan anda baca dan fahami apa yang tak dilindungi oleh polisi insurans. Ada kes dia ingat dia ambil insurans yang dah cover kereta kalau berlaku banjir. Last, bila nak claim, kena tolak. Rupanya banjir tak termasuk pun dalam perlindungan. Kan dah rugi tu. Tips yang terakhir, semak senarai bengkel panel. Pilih insurans yang ada bengkel panel di kawasan anda. Benda ini penting bila berlaku kecemasan. Tapi apa yang penting, anda kena faham insurans kereta adalah wajib. Tanpa insurans, anda tak boleh renew road tax. Jadi jangan berkira. Pilih insurans yang sesuai dan pandu dengan tenang.